Dia punya bilik ada tu. Lepas tu semua kat sini. Cermin kat dalam macam ni. Pintu kalau berak ada tutup lah. Ini bahagian shower dia. Okay. Assalamualaikum. Hai guys, kita berada kat kawasan Pillay Street. Disebabkan ni masih awal pagi lagi, korang takkan nampak kawasan ni padat lagi nanti menjelang tengah hari ke malam ni barulah padat. So kalau korang tengok di sini, dekat je, itu MRT Pasar Seni pintu A. MRT Pasar Seni pintu A yang connected juga dengan sekali dengan LRT Pasar Seni. That one aku dah banyak kali dah jalan dari situ. Korang boleh tengok refer video-video aku sebelum ni. And kalau parking dekat belakang sikit dari sini, dekat je. Nanti aku letak lokasi parking tu dekat hujung video ke. So dalam RM15 per entry. Dekat sini memang dekat, cumanya parking ni cuma mahal lah. Boleh jadi cecah RM60 tu rasanya. Mi tarik dia dekat depan tu je, sebelah kiri tu. So yeah, kalau korang tengok daripada sini, ini ada di Love Hotel. Tapi aku nak cerita tentang B Hotel ni. Tapi bila peniaga dah start memulakan perniagaan, padat ni di kiri kanan. So kalau korang ambil, kalau nak pergi B Hotel ni, kalau masuk ikut sini, pastikan masuk ikut sebelah kanan ni. Dia ada sebelah kanan, laluan sebelah kanan, sebelah kiri. Masuk sebelah kanan, nampak key pocket. Depan sikit tu, depan adalah 1-2 peniaga yang dah buka awal. So entrance dia betul-betul dekat tengah-tengah Petaling Street. Tapi ada lagi satu entrance daripada sebelah sana, daripada lorong sebelah sana. Sekejap lagi aku tunjuk. So ni dia, durian tidak dibenarkan masuk. Hotel dia. Reception. So ada lagi satu laluan kat belakang ni. Ni bekas tapak lama Pasar Karat dulu. Ni betul-betul dekat parking yang mahal lah aku cerita tu. Betul-betul dekat mi tarik tu. Nanti aku tunjuk mi tarik dekat mana. Aduh. Ui. Jalan. Oh iyalah Pasar Karat Pasar Karat depan tu je. Boleh je aku nak jalan kaki. Boleh dah. Tengok kejap. Dah lewat dah ni pukul 8, pukul 9 macam tu, dia orang dah kemas-kemas balik dah. Boleh. Sempat ni. Jom. Pasal ni biasalah. Belakang-belakang tu dia orang masak apa semua kan. Kalau bau-bau minyak tu, biasalah Ni lorong lain je. So kalau rasa semak naik ke jalan tu, lorong tadi tu, Petaling Street tu, korang lalu je kat sini. Kiri tu je dia punya entrance. So ni sebelah ni mi tarik ni. Okay, so let's go. Wish, jom jalan. Jadilah yang kita tunjuk awal tadi. Petaling Street ni dia ada banyak entrance, ada 4 penjuru tau kat sini. So ni salah satunya lah. Kalau nak grab tu, korang boleh grab Cookie Crum Pasar Seni ke, ataupun sini di Love Hotel kan. So dia bahagian paling tepi sini.
Pasar Karat KL tu depan je. Depan dengan MRT pintu A tu. Bolehlah kita melihat-lihat. Sini ada parking tapi limited dah. Tak penuh pula. Biasa penuh. Tapi 2 jam pertama RM10. 2 jam pertama RM10. Lepas tu berapa? Kira mahal lah kalau yang ni. Yang limited ni. Kalau yang aku cakap RM15 per entry tu, parking di belakang tu je. Okey je parking tu. Luas. Dan banyak. Kita jumpa dah. Ni MRT pintu A. Terus jumpa ni Pasar Karat ni. Kita tengok dah sekejap. Lorong Bandar 22. Dalam. Jom. Dekat Parks Coffee tu. Let's go. Dia orang ada kat dalam kawasan parking ni juga. Kalau pandai-pandai nak cari, kau Waze atau Google Map Parks Coffee ni je. Okay. Dekat, alamak. Classic Market. Aduh. Namanya. Belum panas lagi ni. Kalau tengah malam tak ada siapa nak baru, jom. Majalah-majalah lama ni. Ada yang macam ni. Apa kasut? Ini lagi satu kali. Santai lah tu. Sama. Memang ni dengan 8 gigi. 280. Dengan 8 gigi. 2,5. Bateri. Puji film. Okey dah Vivo. Apa nama? Adalah barang baru, ada kat barang lama macam tu lah. Kasut. For time winter. Dia belum nampak ni tau. Aku pula pun tak nampak. Dia cakap tak pula. Kipas. Ramai. So, kesimpulannya kita dah melepasi ni pintu A ni. So kita dah tunjuk gambaran tu. Itu sajalah kan. Jom. Tengok bilik. Aku tengok aku dah bagi ringkasan je lah keadaan bilik tu macam mana. Jelly. So macam hotel tu dekat situ. Lepas tu kalau KK Mart ni dia 24 jam kalau korang nak cari Maggi ke apa senang lah. Hello. Dia ada spa kan. Dekat tingkat 1. So ni kawasan tengah ni. Alright.
punya rules gigi. Boleh lah. Terima kasih menonton. Thank you for watching. Korang boleh check aku punya playlist kalau tentang Kuala Lumpur. Naik LRT semua, korang boleh cari playlist Kuala Lumpur. Okay, good luck. Terima kasih. Selamat menonton. Bye-bye.